orang masing-masing. Kalau tidak, isu-isu yang dimainkan hari ni nampak tak isu yang dibawa dalam parlimen. Aku boleh kata kebanyakannya kuranglah diorang membawa isu-isu yang berkaitan dengan rakyat. Kebanyakannya isu bergaduh sesama diorang. Lagi satu kena gubal juga akta undang-undang yang siapa yang nak jadi ahli parlimen, yang nak jadi wakil rakyat ni semua, at least diorang yang nak calon, nak diundi ni, diorang ni semua kena ada paling busuk pun kena ada degree lah. Degree ke atas. Okay, kita tak nak level-level SRP gagal, SPM tak ada pangkat, ni semua kita tak nak lagi. Level-level yang tak ada idea, tak ada guna lah. Orang kata ambil gaji buta je. So tak nak. Dan gubal juga undang-undang yang mengatakan